Sistem down. Kau gasing lah bengok. Apa lagi? Disebabkan aku rakyat Malaysia dan aku merasakannya, aku perlu cakap benda ni. Belum ni warga asing dibayar RON97 RM3.20. Sekarang diorang boleh beli dengan harga pasaran RON95 RM2.60. Diorang nak jimat 60 mat. Kita sebelum ni RM2.05. Tapi lepas ada subsidi RM1.99. Kita jimat 6 sen je. Cuba kau fikir elok. Belum lagi sistem down. Dah kena bayar RM2.60. Automatik kau bukan warga negara Malaysia. Habis je 300 liter tu, kau dah kira warga asing. Kau yang buat kira-kira tu, kau tak fikir kemanusiaan. Kau tak fikir realiti hidup. Kau fikir logik je. Tak boleh logik. Dalam sistem manusia ni tak boleh fikir logik. Kan semua orang pergi kerja dan balik rumah macam kau. Bodoh ke apa? Kau tak ada ke pergi hantar anak, pergi hantar mak, yang mak bapak sakit ulang alik lagi? Belum kira lagi yang kerja kena bergerak sana sini, hujung bulan baru boleh claim lagi. Itu kau belum fikir lagi. Sistem ni kalau nak buat, kaji dulu. Selidik dulu betul-betul. Pastikan tak ada ketirisan. Pastikan tak ada ralat. Barulah buat. Sebab ni untuk kegunaan rakyat Malaysia. Semua orang nak guna. Ini belum apa-apa, main cakap terus lancar. Tak ada bincang apa-apa. Ingat bila ada kuasa ni, boleh cakap sesuka hati ke? Orang undi kau untuk kau menyenangkan rakyat. Bukan sejak kau naik ni, masalah gula, masalah nasi, beras, masalah minyak. Sekarang masalah gas. Macam-macam masalah naik. Satu-satu. Tak boleh cakap ni kerajaan kami, sesuka kami nak buat apa. Tak boleh. Kita hidup bersama. Macam wife aku sebelum ni, suka jalan-jalan sana sini. 300 liter tu tak cukup untuk aku. Sebab kita orang kerja ulang alik jauh. Kadang pergi KL, patah balik Seremban, patah balik Melaka, pergi Kelantan. Kerajaan, tolong kaji betul-betul balik benda ni. Kalau rasa benda ni ada masalah, macam kita tahu, dengan pengusaha minyak pun ada masalah, dengan rakyat pun ada masalah. Letak je harga RM2.05 tu, settle, tak ada masalah. Tak payah slow-slow nak psycho, nak jadikan harga RM2.06 tu, RM2.60 tu. Kata kerajaan yang prihatin, kerajaan yang adil. Pakai otak sikit.